nama saya Koo Song Yin, boleh panggil saya Angel. Saya merupakan pelajar tahun 2 Fakulti Pendidikan dan saya juga adalah seorang OKU penglihatan. Cabaran dari segi dekat fakulti ataupun dekat belajar tu, when nak rakaman video pembentangan tu kadang-kadang sangat mencabar jugalah sebab saya susah nak adjust kamera sebab tak nampak kan. Adjust kamera tu susah and then kadang-kadang dah penat-penat baca habis tu tengok balik oh, muka record separuh je. Okey, kena record semula pula macam tu. Kelebihan rakan-rakan saya, mereka hanya membaca slide, mereka boleh membentang. Saya kalau baca slide saya tak dapat nak bentang sebab slide tu tak accessible kan. Mereka guna Canva tak accessible actually dengan screen reader yang kami guna. Jadi apa yang saya perlu buat, saya perlu minta rakan-rakan saya copy slide punya tulisan, send dekat WhatsApp, saya braille, guna mesin braille, saya type balik. And then when saya rakam video tu, jari saya baca braille, sambil tu saya membentang. Good evening. My name is Lokesh. I'm a PhD student from Fuel Cell Institute, and saya mengalami OKU penglihatan. So the challenges that I actually face in the campus is that masih nak ambil bus too. So that is like to be kind of challenging for me, as I'm unable to see the numbers on the bus. So that's like one of the main challenges for me. And then apart from that, the staircase that actually connects both my institute and also my college, which is Zappa. So that staircase is like it's like kind of uneven. So it's actually kind of difficult for the visually impaired to walk on that because it's like macam not evenly distributed kind of stuff like that. So dia macam satu tinggi, satu rendah, satu dia panjang, satu dia lebar. So yeah, that's some of the main issues that I actually face in the campus. Hai, saya Brian, Fakulti Pendidikan tahun 1 OKU Penglihatan. Okey, bagi saya cabarannya terbahagi pada dua. Satu adalah dari segi luaran. Luaran contohnya kemudahan yang kurang lah menyebabkan saya tidak dapat bergerak secara senang hati lah. Bergerak dengan bebas tak dapat. Contohnya saya nak pergi kolam renang, ingin berenang tetapi tiada kaki, tak ada kawan yang nak berenang. Jadi saya terpaksa tak dapat pergilah. Itu sekatan pertama lah. So cabaran kedua adalah dari segi dalaman. Apabila kita makin banyak kali minta tolong sebab ada tugasan yang kena buat Canva, rakam video, pelbagai yang melibatkan deria penglihatan, kita tak dapat nak melakukan secara bersendirian, terpaksa kena membuka mulut dan meminta tolong. Apabila semakin banyak kali kita minta tolong, tentulah semakin lama semakin kurang senang hati ataupun semakin malu, semakin segan nak membuka mulut itu. Itu daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Lailatul Zaini binti Awaludin. Merupakan pelajar sarjana muda keusahawanan dan inovasi Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Baiklah, sebagai seorang pelajar yang mempunyai masalah pendengaran di sebelah telinga, saya sering berdepan dengan situasi di mana rakan-rakan dan pensyarah tidak begitu memahami keadaan saya. Ramai yang menyangka saya boleh mendengar seperti biasa, sedangkan hakikatnya saya perlu lebih fokus untuk menangkap setiap butir perbualan. Terutamanya dalam suasana yang bising atau apabila suara datang dari arah telinga yang tidak berfungsi. Kadang-kadang rasa bersalah untuk meminta mereka mengulang dan bercakap dengan lebih jelas kerana bimbang dianggap cerewet dan menyusahkan. Dalam kuliah, jika pensyarah bercakap sambil bergerak atau menghadap papan putih, saya akan ketinggalan maklumat penting lah. Dan situasi ini membuatkan saya rasa sedikit terpinggir dan kadang-kala kurang yakin untuk bersuara dalam kelas atau aktiviti berkumpulan. Saya berharap akan ada lebih banyak kesedaran dan empati daripada warga kampus agar pelajar seperti saya dapat belajar dan bergaul dalam suasana yang lebih selesa dan menyokong.